Itu Pak Don punya pasal. Pak Don tak nak puasa, Pak Don punya pasal. Kat akhirat Pak Don tanggung. Saya nak puasa penuh. Saya gerak dulu. Pergi. Mana air tak? Air apa? Air apa? Aku nak air lah. Aku tengah makan ni. Tak ada dia nak buat air dia, Pak Don. Itu bersubahat tau. Saya tak nak bersubahat. Saya tak nak bersubahat. Pak Don tanggung sendiri. Pak Don tu dah tua tau, Pak Don. Ha? Orang kata rumah, kata pergi. Kubur kata mari. Sepatutnya Pak Don puasa ini. Ini time nak puasa penuh, Pak Don. Saya azam ini time saya nak puasa penuh. Sedapnya ayam tu. Alah, dulu kau juga ajak aku. Puasa pertama. Kau juga ajak aku makan. Kau belikan aku makanan. Itu pun nak kira. Itu dulu, Pak Don. Itu dulu. Saya sekarang ni dah lain, Pak Don. Alah, kau ikutkan kubur dulu, kubur sekarang pun sama tak? Nak kira azam kau. Aku tengok dah tahun azam kau, besok kau ajak aku juga. Azam memanglah berubah-ubah, Pak Don. Azam dulu dengan azam sekarang, kita akan memperbaharui azam sekarang. Saya punya azam sekarang, saya nak puasa penuh. Ini kalau saya tak puasa, Pak Don, bapak mentua saya marah, Pak Don. Dia dah lah alim, dia dah lah imam surau depan ni. Hafiz Quran, tahu bab-bab agama ni, Pak Don. Jadi tak pernah pakai seluar pendek. Jadi tak pernah tak puasa ni, bapak mentua saya tu. Kalau saya kena dengan dia, habis saya, Pak Don. Alah, dulu bapak mentua kau dengan aku, sama je. Kita satu lain. Kalau aku makan serut, dia lagi open kau tu tunjuk pada orang. Bila pula jadi imam? Pelik lah aku rasa.